Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Razwan dari kelas 5 Ilmu Konten. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku menarik bertajuk Indahnya Warisan Peribahasa yang disunting oleh Munshi Muhammad bin Musim. Buku ini merupakan sebuah antologi cerpen kanak-kanak yang memaparkan cerita-cerita yang diinspirasikan daripada peribahasa Melayu. Setiap cerita dalam buku ini mengangkat satu peribahasa dan mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Gaya penceritaan yang santai dan berunsur teladan menjadikan buku ini mudah difahami dan sangat sesuai untuk murid sekolah rendah. Antara nilai pengajaran yang boleh dipelajari ialah nilai persahabatan dan kerjasama. Dalam salah satu cerpen digambarkan watak-watak yang saling membantu antara satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. Ia mengajarkan kita bahawa bekerja secara berkumpulan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Ibarat peribahasa bagai aur dengan tebing. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Bye-bye.